Saya nak rujuk balik pada program ini bukan pertama kali. Kita dah buat 2-3 kali dah program dengan orang asli. Dan ahli perkasa di kalangan orang asli di seluruh negara sekarang ni mencecah sekitar 3,000 orang. 3,000? Hampir 3,000. Yang datang banyaknya daripada Selangor, negeri Selangor, Pahang, Kelantan dan sedikit Negeri Sembilan. Dan kita akan cuba daftarkan seramai boleh masyarakat orang asli menjadi ahli perkasa. Kerana perkasa itu sendiri sebagai sebuah NGO, dianya nama Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia. Jadi pribumi tu, perkataan pribumi itu melambangkan orang asli. Jadi kita memberi keutamaan mulai sekarang pada perjuangan membela masyarakat orang asli. Baik dari segi kebajikan dan mempertahankan hak-hak mereka, termasuk pribumi Sabah dan Sarawak, terutamanya dalam mempertahankan isu tanah adat di Sabah dan Sarawak yang menjadi milik kaum pribumi di Sarawak dan Sabah. Begitu juga di sini kepentingan kaum masyarakat orang asli, terutamanya kita perkasa mencadangkan supaya sepatutnya lah semua masyarakat orang asli di Malaysia ni, jika bila mereka dapat tempat belajar di universiti, mereka secara automatik dibagi beasiswa, bukan PPTN. Mereka patut jadi bagi beasiswa kepada semua, secara automatik masyarakat orang asli. Kedua, semua pelajar-pelajar asli, anak orang asli yang dapat 5A, automatik ada tempat di Maktab Rendah Saimara. Malah sudah sampai masanya diwujudkan sebuah Maktab Rendah Saimara khusus untuk orang asli. Macam Maktab Rendah Saimara untuk tentera, Maktab Rendah Saimara untuk polis, anak-anak polis. Sepatutnya dah ada dan Maktab Rendah Saimara untuk khusus anak orang-orang asli. Dan mereka diberi imbuhan sara hidup bulanan pendidikan. Dan mereka juga berhak menerima beasiswa secara automatik. Dan saya juga telah, oleh kerana bilangan ahlinya sudah meningkat, jadi perkasa telah akan menubuhkan Biro Hak Ehwal Orang Asli Perkasa. Kita akan lantik seorang pengurusi, kita panggil ketua Biro Hak Ehwal, pengurusi Biro Hak Ehwal Orang Asli Perkasa, Biro Hak Ehwal Asli Perkasa. Dan kita akan lantik jawatankuasanya, pengurusinya, pengurusi biro yang juga kita namakan Ketua Masyarakat Orang Asli Perkasa. Macam YDP lah, yang di Pertua Perkasa. Kita ada yang di Pertua Perkasa Felda, yang di Pertua Perkasa Negeri, yang di Pertua Perkasa Wilayah. Ini yang di Pertua Perkasa Masyarakat Orang Asli. Ini yang kita akan buat. Dan kita tubuh biro ini kerana bagi memudahkan kita menyelaraskanlah kegiatan dan perjuangan bagi masyarakat orang kaum asli. Dan saya pun dah melawat beberapa tempat masyarakat orang asli di Pahang, di Canberra Highland, hari ini di sini, sebelum ini di Tanah Merah, sepadan dengan Gua Musang. Dan saya akan cuba sampai ke sebanyak yang boleh di perkampungan orang-orang asli. Dan satu perkara yang penting ialah pihak JAKIM, pihak Majlis Agama Islam negeri-negeri, sepatutnya lebih, orang kata, agresif dalam membantu masyarakat orang asli dan juga berdakwah kepada mereka-mereka dengan cara melalui kebajikan dan juga memberi khidmat agama kepada masyarakat kaum orang asli. Sekarang ni dah ada dah, tapi dilipat gandakan. Aktif lah. Lebih aktif. Maknanya kalau tanya saya, setiap kampung masyarakat orang asli
mesti ada seorang pendakwah. Kita patutnya ada pendakwah-pendakwah yang bergaji penuh oleh Jabatan Agama Islam Negeri atau Majlis Agama Islam Negeri, supaya dilantik 2-3 pendakwah di tiap-tiap kampung dan mereka duduk di sana dan mengajar agama kepada masyarakat kaum orang asli. Ini yang kita harap dapat dilakukan oleh pihak Majlis Agama Islam. Jangan orang kata buat seperti lepas batuk di tangga, atau buat sikit sebanyak nak tunjuk je untuk formaliti yang kita ada buat, tapi tak konsisten. Dia masalah kita ni, tidak konsisten. So ini yang masyarakat asli.